Dia nampak bulan, dia nampak Laila. Dia nampak matahari, dia nampak Laila. Dia nampak gunung, dia nampak Laila. Dia nampak rumah orang pun dia nampak macam rumah Laila. Tu dia. Keseluruhan yang dia nampak tu Laila. Dia tengok perempuan lain, dia tak tengok perempuan tu, tapi dia tengok perempuan tu teringat dia kepada Laila. Dia tengok perempuan tu tak ada tudung, dia teringat rambut Laila. Semuanya adalah Laila. Maka oleh sebab itu, orang yang iman, orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menyaksikan wahdaniyah Allah, ketunggalan Allah pada segelap segi, sama ada zatnya, sama ada sifatnya, sama ada af'alnya. Maka dia akan tengok Allah yang menggerakkan kipas Allah, yang mendatangkan angin Allah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksud dia daripada iman atau cinta. Jadi siapa-siapa yang dapat mengeluarkan diri dia, maksud dia tidak nampak lagi diri dia, yang dia nampak ialah Allah Subhanahu wa taala, barulah akan terkasyaf.